Okey, hari ini tengah hari kita nak buat sambal ikan. So kita tengok bahan-bahan dia. Ini dia punya bawang putih, bawang merah telah di blender. Ini ada bawang besar, bawang Holland dan ini ada sedikit cili. Dan yang penting mesti ada ikan. Kalau sambal tak ada ikan bukan sambal ikan. Okey ya, mula-mula kita nak goreng ikan dia dulu ya. Kita nak goreng ikan dia dulu. Cantik kejadiannya. Okey, dah kuning-kuning letak kunyit semua Ini kunyit ikan ya, bukan kunyit lain. Kena ingat ya, ini kunyit untuk ikan. Kita tunggu ikan dia garing tengok sekarang ni tengah mendidih ni. Cantik ya. Color pun dah naik sikit ya. Kita tengok sekali lagi bahan-bahan dia. Ini jangan lupa ini dia punya cili giling Ini bukan giling sendiri, ini giling kat kedai. Okey. Ini ada satu lagi bahan baru masuk stok, asam jawa Pok ai. Cik-cik pula dia. Nampaknya ikan tu pun dah mula garing Ini tadi ikan pelaling Ikan pelaling ni kecil-kecil, tapi kalau digoreng dia manis. Oh, cantik kejadian dia Banyak dah garing dah masak. Kita masukkan dulu ke dalam bekas kita pakai apa yang ada Okey, kita dah mula sekarang kita masukkan bawang yang dah di blend kita tumis dulu sampai dia naik bau. Kita tambah dengan minyak gorengan ikan tadi. Panas. Kita masukkan cili giling pula Cili giling ni ikut selera masing-masing. Kalau rasa nak pedas letak lebih, kalau nak kurang pedas kita letak sikit. Kita kacau-kacau dia bagi dia nampak merah sikit Okey, kita masukkan gula pula gula ni tak ada sukatan sebab ada expert. Kita main tuang je, dah biasa sangat. Gula ni fungsi dia sebenarnya nak menaikkan warna juga Kalau tak gula lagi dia lagi berkilat Dan jangan lupa kita masukkan pula serbuk mushroom Ini semua perasa sebenarnya serbuk perasa. Dah letakkan garam sikit.
serta asam jawa. Jadi asam jawa ni memang tak lekang daripada masakan Jawa. Sebab yang masak ni pun Jawa masak Melayu. Kalau masak Jawa. Kita masukkan sos tiram sikit. Ini sebenarnya sos tiram ni masin juga ada. Ya, kita tambah-tambah masin sikit lah. Macam mana. Dan kita kacau lagi. Dan last sekali, kita masukkan ikan dia. Ya, ikan tadi. Dan masukkan sekali bawang. Ya, masukkan sekali bawang Holland tadi ya. Dan sedikit cili besar cili hijau. Ini semua sebagai orang kata untuk dressing semua ya. So nampaklah kejadian dia sikit. Cantik kan? Warna pun cantik ya. So ini dia punya rasa pun insya-Allah sedap ya. Kita close up sikit. Kita close up sikit. Sambal ikan ni dah siap ya. So next step kita masukkan ke dalam mangkuk ya. Masuk dalam mangkuk. Okey, dah siap. Kalau kau nak duduk luar, kau tutup pintu tu. Duduk. Orang cakap nak aku ni, Aku ni ada ikan. Ada ikan yang dah direbus. Ikan santan dengan tadi hitam. Okey. Kawan-kawan, kita nak masuk menu yang kedua. Kita akan buat kerabu pucuk paku ya. Kerabu pucuk paku. Di sini dia punya ramuan dia ada ikan rebus. Apa? Rebus, santan dan lada hitam. Telah di blend ya. So inilah kejadian dia, dah blend ya. Dimasak sikit. Nak ditumis dulu ya. Masaknya. Panaskan. So kita panaskan dulu yang ni. Tak nak sebab dia mentah kan, mentah. Bagi dia masak lah ya. Kalau kita dah makan itu ya, takut dia cepat basi. So kita bagi dia panas. Orang kata masak lah, senang ya. So boleh kita maknanya kalau buat kerabu tu dia boleh tahan lama lah ya. So kita masukkan gula sikit. Gula ni pandai-pandai lah agaknya. Jangan tuang satu bekas tu dah. Dan letak sikit seperti biasa kita punya serbuk cendawan ya. Letakkan garam sikit ya. So kita bagi dia meregak, bagi dia panas ya, bagi dia betul-betul masak lah ya. Ini dia sambal lah kira macam sambal pucuk paku tadi. Pucuk paku tadi dah rebus lah ya. Nanti dah dicelur, dah direbus, sama lah tu ya. So bila dah siap sambal dia nanti kita gaul saja. Jadilah kerabu pucuk paku ya. Kadang panggil urap. Kalau orang Jawa cakap panggil keluban. Ikut suka hatilah. Kalau yang tengok tu orang Jawa panggil je keluban. Kalau orang Indo tengok panggil urap. Kalau orang Melayu kita tengok panggil kerabu. Sama je benda tu. Ini bagi dia kering dulu ya.
Kemudian kita masuk, ini kita ada ni lah, kita bawang, ada bawang kecil ada lada merah tu, bagi dia warna-warni sikit. Ini sebenarnya presentation ya. Lepas tu perahkan limau kasturi bagi dia masam-masam sikit ya. Gaul. Semua ni ada serai dalam ni pun, ada serai sebenarnya. Serai yang telah diiris halus-halus ya. Kemudian baru kita letakkan kita punya pucuk paku yang telah direbus tadi ya. So kita gaul-gaulkan je lah, gaulkan sementara dia punya sambal tu masak betul ya, mendidih, masak betul. So kita gaulkan dulu. So kalau tengok macam ni lah keadaan dia ya, bercampur ya. Kemudian ini yang part yang paling best lah, kita curah je sambal tadi dah. Kita curah sambal tadi. Curah balik Kemudian kita gaul lagi sampai dia sepati ya. Jadi bab masak ni, chef kita ni memang dia tak ada sukatan. Dia main campak je. Campak tapi sedap. Itu dia punya orang kata tagline dia. Campak tapi sedap. Okey. So, ni dah siap gaul tu. Gaul lagi. Okey dah. So, kurang garam. So, tadi kurang garam sebenarnya sikit Kita tabur garam sikit. Ini garam bukit garam Bukit Golan sampai sini sebenarnya. Okey. Cantik tak kejadian dia? Tuan-tuan tengok ya. Okey, yang ambil video ni pun rasa test dia punya rasa memang marvelous. Pandai chef ni. Tak sangka so kita letak dalam tu. Dah letak dalam mangkuk lepiau ni. Mangkuk lepi atau mangkuk lepiau. Nampak dah kan So yang ni pula menu ketiga ya. Menu ketiga kita nak buat apa ni? Sambal tempe goreng ya. Kita tumis je. So kalau tengok ini dia punya bahan dia. Bawang Holland dipotong-potong. Ini ada cili hijau besar pun dipotong-potong. Yang ni ada tempe. Pastinya tempe lah. Orang Jawa ni suka tempe. So tempe tu mesti ada lagi. So belakang tu yang menyorok tu ada, kita sediakan kentang kentang pun kita nak campur sikit. Yang ni dia punya bahan blend, bawang putih, bawang merah kecil dan ini ada ikan bilis. Ikan bilis ni kita import dari Pangku. Ya ke Pangku ke Tulintan? Tak kisahlah. Janji ikan bilis ya. Okey. Yang ni kita dah mula nak masak. Kita tuangkan minyak. Di kuali ni bercakau. Aduh. Mula-mula kita nak goreng tempe ni dulu ya. Tempe dengan kentang ni. Kita tambah minyak lagi ya. Tambah minyak sikit lagi. Ya, kita masak simple je sebenarnya ya.
Tak ada nak fikir-fikir apa. Apa yang ada kita masak. Inilah kerja kita hari-hari, ya. So siapa yang nak ikut-ikutlah, ya. Ini cara mudah kita masak. So mula kita masukkan tempe dulu, ya. Kita goreng tempe dulu, ya. Kita goreng tempe dulu. Tempe ni kena goreng garing lah, merosdak sikit biar ada rasa, ya. Bukan ada rasa, maknanya bila digigit tu ada keras-keras, lembut-lembut sikit, ya. Tempe tu pun dah naik color, cantik color dia. Nampaknya dah garing tu. Cantik color dia. Okey, kita angkat, ya, dah garing. Ini kita goreng kentang pula, ya. Ini pun digoreng garing, ya. Okey, kentang dah masak, ya. Pindahkan pula dalam mangkuk kecil ni. Ini goreng bilis pula, ya. Goreng garing. Dia adalah di blend, ya. Kita tumis dulu. Masukkan cili hijau, cili besar, kemudian bawang holland. Gula seperti biasa kita masukkan. Kita agak-agak je lah, ya. Kita agak-agak, ya. Gula tu yang buat kita punya masakan berkilat ni, ya. Masukkan garam, ya. Dan juga perasa mushroom. Dan tak lupa kita masukkan sedikit sos tiram. Masukkan tempe, masukkan kentang tadi, gaul rata, gaul rata. Dan ini dah kira siap lah, ya. Dah kira siap. So masakan simple. Dan last sekali kita masukkan
bilis. Ikan bilis. Okey, dah siap. Okey, dah siap. Kira ini dah siap masakan kita. Ada 3 menu, ikan sambal, lepas tu kerabu kerabu kucing paku, dan ini adalah tempe goreng, sambal goreng. Ini biasa ya. Berkuah sikit. Sebab masakan hari ni tak ada kuah. Ini baru berkuah sikit. Okey kawan-kawan semua ya. Semua dah siap ni. So kita nak makan untuk makanan tengah hari ni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan semua.